huruf ta. Pagi yang ceria, Omar, Hana dan kawan-kawan gembira untuk ke sekolah. Hari ini, Cikgu Laila membuat aktiviti mewarna di dalam kelas. Sepanjang aktiviti, ada banyak benda yang sebutannya bermula dengan huruf ta. Murid lelaki mewarna gambar buaya. Murid perempuan pula mewarna gambar bunga tulip. Wah, bagusnya. Puji Cikgu Laila. Tiba-tiba, perut Hana berbunyi. Hana lapar, kata Hana. Cikgu Laila bawakan buah apel dan tamar untuk murid-murid. Hana makan dengan penuh berselera. Omar, Hana dan kawan-kawan seronok ke sekolah. Alhamdulillah!